Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan tentang branded mobile apps yang anda boleh miliki apps anda sendiri melalui platform Kuasa Plus. Alright, jadi pertama sekali, bila mana anda sudah login dalam anda punya account, jadi anda boleh nampak di belah sidebar ini ada beberapa feature. Dan saya nak anda pergi kepada nama dia e-learning dan LMS. Jadi ini adalah paparan yang anda akan nampak. So, jadi untuk kita terus pergi kepada bahagian mobile apps, kita terus pergi pada, kalau tuan-puan boleh nampak banner ni, Your Brand, Your App. Launch your white label app with courses and community. So, maksudnya tuan-puan boleh ada apps yang ada logo anda sendiri dan boleh ada course anda sendiri ataupun ada group community anda sendiri. So, kita boleh terus tekan learn more untuk tahu lebih lanjut. Alright, jadi secara ringkasnya yang anda boleh nampak kat sini, kenapa tujuan ada orang nak buat apps ni? So basically untuk kita ada new revenue stream, kita boleh buat brand identity kita, nak naikkan engagement, dan juga ini adalah yang paling mahal sekali untuk hantar notification direct kepada phone kita punya leads ataupun customer kita. Alright, jadi so ceritanya kalau nak bermula, macam mana nak bermula? Okay, so basically kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini, kita boleh terus tekan get started, yang mana nanti kita boleh buat branded mobile app, tak perlu kita nak coding pun, untuk iOS dan juga Android. So kalau tuan-puan tekan get started, so dia akan bagi notice dekat sini, subscribe to branded mobile apps, so please allow 3 to 4 weeks for processing after all data is submitted. So selepas kita hantar detail-detail yang diperlukan, so basically kita perlukan 1 bulan plus minus untuk kita punya apps ni boleh bergerak ataupun siap. So kalau let's say tuan-tuan nak tahu tentang macam mana cara dia set up, boleh klik satu lagi link di bahagian sini, boleh tekan dan dia akan bawa kepada next bahagian. So kat sini apa yang ditunjukkan? So kat sini dia akan ditunjukkan apakah benda-benda yang diperlukan untuk kita set up branded mobile app. So antaranya adalah DUS number. Kalau tak tahu pun jangan risau, kita boleh cari DUS number ni. Okay, saya patah balik. Kita boleh dapatkan DUS number di sini. Kalau kita tekan, so dia seperti satu nombor siri syarikat yang perlu ada supaya kita boleh daftar apps. So ni adalah kita panggil tempat dia lah, apa yang dia perlukan. Alright, so kita patah balik ke Kuasa Plus. Kita pergi balik pada bahagian notis ini. So kita perlukan DUS number, kita kena ada buka account untuk Android dan juga Apple, Google and App Developer account. Dan kita kena ada policy page, kita ada TNC page, support your page, dan kita kena ada logo ikon kita, apa yang kita nak letak. So semua benda ni adalah detail-detail yang tuan-puan boleh dapati dekat info-info yang diberikan. So ini adalah cara untuk nak set up dan cara untuk nak buka account. Contohnya Google Developer account yang tuan-puan perlu bayar $25 one time, dan tuan-puan boleh daftar account tuan-puan. Alright, dan kemudian sini ada pula Apple Developer account. So Apple Developer account pun tuan-puan boleh buka sendiri, lerek sendiri di link yang diberikan. Dan untuk Apple Developer account, basically tuan-puan perlu subscribe $99 setiap tahun. Selagi mana tuan-puan gunakan mobile apps ini untuk nampak di iOS, so $99 ini perlu dikeluarkan secara tahunan. So ni adalah lain-lain page yang diperlukan. So selepas dah ada semua ni, barulah kita boleh hantar. Okay, sekarang ni kita back pada sini. So apa yang tuan-puan akan dapat? Tuan-puan akan dapat unlimited push notification. Nak hantar kepada mereka notification pada waktu pagi, petang, malam, semua boleh dibuat. Lepas tu full service app building. Tuan-puan tak perlu buat coding, tuan-puan tak perlu buat sendiri, tapi ada team developer kita yang akan buatkan untuk tuan-puan. Tuan-puan hanya perlu bagi detail sahaja. Dan you guys boleh ada iOS dan juga Android app sendiri. So basically dia adalah optional. Kalau tuan-puan nak apps, tuan-puan hanya ada di Android sahaja, dengan berbekalkan $25 satu kali bayar untuk ada dekat Play Store, tuan-puan dah boleh ada dah. Untuk iOS, kalau tuan-puan memang nak di iOS, so basically yuran dia adalah $99 yang perlu dibayar direct pada Apple Developer. Dan semua ni perlu dibayar direct pada Google dan juga iOS, bukannya perlu bayar kepada kami Kuasa Plus, bukan. So tuan-puan boleh ada interactive course, tuan-puan boleh ada interactive community. Course ni kalau let's say tuan-puan adalah education field, dan tuan-puan ini ada kos-kos tertentu yang orang boleh belajar, dan tuan-puan nak mereka ni akses belajar melalui apps. So tuan-puan boleh ada interactive course.
kalau let's say tuan-puan tak ada course tapi ada satu kumpulan atau community untuk tuan-tuan dan puan punya audience ni bersembang bersendiri ataupun group support, boleh juga ada interactive communities yang mereka boleh berbicara di dalam itu. Dan tuan-puan juga boleh ada, kalau let's say ini adalah tambahan lah, jika kita nak ada apps tambahan ataupun feature tambahan untuk child apps. Alright, so basically nak bermula macam mana? Bermula dengan untuk bahagian ini, tuan-puan perlu untuk masukkan details kad tuan-tuan dan puan. So ini adalah kad yang sama bila mana tuan-puan letakkan details tuan-puan di setting dan juga di billing untuk akaun Kuasa Plus ni. Jadi kalau let's say kad yang nak digunakan adalah yang sama, tuan-puan boleh terus tekan pay $79 and subscribe. So selepas tuan-puan dah subscribe, baru ada next step yang akan diperlukan untuk tuan-puan upload detail-detail yang diperlukan. Alright, so let's say lah kalau dah ada apps ni, so apa yang nak kena buat? So tuan-puan ingat sekali dia kena ada untuk community dan juga course. So build our own branded client portal app for managing community dan juga course. Jadi sebelum tuan-puan ada app sendiri, tuan-puan of course kena set up you guys punya course. So course ni boleh melibatkan banyak. Tuan-puan ada course untuk chapter-chapter tertentu, topik-topik tertentu dan ada banyak video. So tuan-puan kita boleh letakkan video tu di sini. Kita boleh tengok kalau let's say berbayar, yang berbayar lah. Kalau free kita boleh tengok dah berapa ramai dah ada dalam kita punya course. So dia perlukan course-course tertentu untuk ada nanti dalam mobile app. Dan community pun dia juga, tuan-puan perlukan community, perlu disetak community supaya tuan-tuan dan puan boleh ada kumpulan sembang ataupun group support kepada audience ataupun kepada mereka yang download apps tuan-tuan dan puan. So bila dah ada, jika dah ada course dan juga community ini, so ini dua ini jugalah yang akan reflect dalam branded mobile app tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kegunaan affiliate, untuk kegunaan group support, untuk kegunaan internal, untuk kegunaan audience tuan-puan yang inikan LMS ataupun belajar dengan apps tuan-puan sendiri. So semuanya boleh gunakan mobile apps branded daripada Kuasa Plus fungsi di dalam ini. So jika tuan-puan ada apa-apa soalan boleh bertanya kepada pihak kami. So secara ringkas ni itu sahaja penerangan untuk branded mobile apps. Terima kasih.